Ramai orang nampak bisnes laku keras. Tapi bila kira hujung bulan, untungnya nipis macam kulit bawang. Sedih kan? Tapi dengan bisnes perfume ni, margin untungnya sihat. Inilah rahsia kenapa ramai boleh grow pantas. Saya ada kenalan, Hafiz. Dulu dia jual barang dapur online. Beras, telur, minyak. Order memang masuk setiap hari. Tapi bila campur kos pos, kadang-kadang untung bersih tinggallah RM1, RM2 je. Pernah satu minggu tu, order banyak. Tapi bila kira semua kos, dia siap rugi lagi RM50. Hafiz kecewa. Dia katalah, aku macam kerja free je. Sampailah satu hari, dia cuba jual perfume inspired. Modal sebotol tak sampai pun dan RM10. Tapi dia boleh jual sehingga mencecah RM29 atau hingga RM39. Tengok kepada keadaan. Margin dia sampai 2 hingga 3 kali ganda. Dengan 10 botol je, Hafiz dah dapat untung bersih lebih daripada dia jual barang dapur seminggu. Dia gelak sambil kata, Sol, dulu nak dapat RM200, untung kena packing 100 parcel beras. Sekarang ni jual 10 botol perfume je. Dah settle. Inilah kelebihan perfume. Margin dia sihat. Peniaga ada banyak ruang untuk berniaga dengan tenang. Nak buat promo beli 2 percuma 1, masih ada untung. Nak belanja sikit untuk iklan TikTok, masih boleh cover. Nak upgrade packaging cantik, masih ada lebihan. Margin inilah yang jadi buffer bila kos lain naik, minyak naik, pos naik, pelanggan minta diskaun sikit. Bisnes masih steady sebab asasnya untung besar. Itulah sebab bila ramai orang lain penat tapi poket kosong, peniaga perfume boleh senyum sebab setiap botol yang keluar ada nilai yang berbaloi. Bisnes yang bagus bukan sekadar nampak sibuk, tapi ada profit yang konsisten. Perfume bagi kedua-duanya. Mudah dijual, margin pun sihat. Kalau anda nak bina bisnes yang tahan lama, pilih produk yang margin dia jaga. Perfume adalah contoh yang paling jelas. Kalau anda nak lebih banyak strategi macam saya dah himpunkan dalam ebook 100 idea power menjual perfume. Harga asal ebook ni RM79, tapi sekarang saya nak bagi RM29 saja kepada yang terawal. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi saya untuk grab harga RM29 ni sebelum naik kepada RM49 atau RM79.